Dia tak tahulah mimpi ke apa. Yang dia sedang kan, ada orang buka zip kemah kan. Lepas tu ada orang hendap kepala dah. Muka putih semua dah. Yang berkongsi cerita ni kan baru lahir dah pada tahun kejadian tu. Kira-kira 30 tahun lepas lah benda ni berlaku. Dia punca yang boleh terbuka cerita ni, dia pasal satu botol dah. Botol macam minyak gamat kan. Biasa tengok ada yang bulat kan, yang panjang lebih kurang panjang lighter tu. Ada dekat atas pintu lah, duk ikat dengan kain kuning tu. Jadi penghantar cerita ni yang nama Anas kan, masa dia remaja, dia tengok lah botol apa ni kan. Lama-lama lepas tu dia tanya ayah dia, botol apa tu ayah atas pintu? Kat sini ayah dia buka cerita dah. Botol tu dia kira macam pendinding kan. Adalah yang orang alim mai bagi petua, bagi amalan, ajak mereka kan. Masukkan ayat Quran ditulis sebagai pendinding dalam tu, gantung tak kat atas pintu dah. Ni orang dulu punya cara kan. Sebab apa nak kena tak pendinding tu tu? Apa yang jadi kat kampung dia? Kampung si Anas kan. Sat pelan-pelan mandi cerita. Jadi berada yang nama Anas kan, dia masa umur belasan tahun lah. Yang dia tanya kat ayah dia, botol tu siapa duduk kat situ kan. Tu yang ayah dia kata sebagai pendinding lah. Dalam tu ada ayat Quran lah sebagai pendinding. Tak mau bagi makhluk halus masuk dalam rumah. Sebab apa tau? Dulu kampung Anas ni, masa tu Anas baru lahir, dia budak tak tahu apa-apa lagi. Kampung dia pun diserang pelesik tau. Pelesik ni kira ada tuan kan. Jadi tuan pelesik ni kan, nama dia Makcik Timah tau. Dia meninggal umur 95 atau 96 tahun tau. Rumah dia pun jauh sikit pada rumah orang. Nampak pun seram ayah cerita balik kan. Rumah-rumah kayu, lepas tu ada pokok senar besar kan. Ada budak-budak duk main kat situ, ada dulu lah kan. Zaman-zaman budak-budak tak tahu apa-apa weh. Tapi orang pakat takut lah. Rumah dia jauh pada rumah orang, tapi kalau duduk dekat rumah jiran boleh nampak rumah dia. Jadi Makcik Timah ni suami dia tak ada masa tu, dia duduk seorang lah. Dan dia boleh uruskan diri dia lagi. Dan jiran-jiran duk bantu lah apa-apa yang patut kan. Dia ni duk berubat orang, sebab tu dia ada duit dah. Bila dia berubat orang sedekah lah duit kan, pengeras apa kan. Jadi Makcik Timah ni, ada orang kata dia ni menuntut apa ilmu bomoh-bomoh. Ada yang kata dia ni tak kosong. Ada juga yang kata dia ni bela pelesit. Tapi yang kata bela pelesit ni ramai kata. Memang benda ni tak ada bukti kan, tapi orang kampung sembang kan. Masa tu ayah baru umur berapa? Yalah Anas pun baru lahir kan masa tu. Itulah kata 30 tahun lepas lah cerita ni kan. Kalau dulu ayah cerita balik, masa Mak Timah ni sihat kan, tak ada gangguan apa di kampung. Tak ada orang kena apa pun. Dia nak jadi cerita masa Mak Timah ni sakit. Bila dia uzur kan, dia tak larat. Dia dah tak boleh nak jamu makan dah. Dia tak boleh nak kawai dah benda tu orang kata. Start pada tu yang dia mengusik orang dekat-dekat rumah ni. Dia melarat lah kan, jauh-jauh sikit pun dia kacau juga dah. Ada satu musim tu kan, yang ayah cerita kan. Ayah pelik dah, pasal apa budak-budak teriak serentak? Bukanlah semua budak-budak kan. Tapi lebih kurang 5 hingga 10 orang macam tu. Mana rumah yang ada budak-budak, dia teriak dah. Pelik dah dengar maraung ni waktu maghrib ni. Kira benda ni jadi selalunya sebelum azan maghrib dah. Nanti azan maghrib senyap. Jadi orang duk kaji jugalah pasal apa jadi macam ni kan. Lepas tu adalah mak ayah yang pergi cari bomoh kan, pergi tengok anak mereka jadi apa. Tu yang mereka syok tu, pelesit yang Mak Timah punya. Mak Timah masa tu dia ni duk sakit. Tu dalam cerita ni ayah Anas kata, dia ni tinggal kulit dengan tulang ayah masa tu. Ada dia beradik dia mai tolong jaga dia apa di rumah kan. Sekalilah jiran-jiran pun mai tunggu juga, dia baca Yasin kat dia apa. Tu pun sebab ketua kampung lah kan, suruh kan. Kalau tidak, dia pun tak pergi. Lagipun sebab dekat rumah kan, dia pun tak pergi pun tak syok juga lah. Pergi ziarah dia, pergi tunggu teman, bantu apa yang patut kan. Kira dalam rumah Mak Timah ni, masa dia sakit uzur tu kan, selama 2 tahun tu. Adalah 5 hingga 10 orang selalunya ada dah, bertukar-tukar dalam rumah dia. Tapi yang selalu ada, adik-beradik Mak Timah kan. Tak sebut pula abang ke kakak ke adik, tak sebut lah pula. Tapi adik-beradik Mak Timah yang duk jaga dia. Walaupun dia ni tinggal kulit dengan tulang, tapi dia punya pandangan mata dia kan, orang tengok pun seram. Dia suka renung muka orang dah. Dia mata dia macam aktif dah. Tapi dia ni duk merekod dia kan, tak boleh nak bergerak apa. Kira kencing berak semua kat situ lah. Tu 2 tahun tu benda tu jadi. Ayah cerita balik kat Anas kan. Tu dalam cerita ni ayah kata lagi, dia habis musim kacau budak-budak teriak kan, dia main kacau orang dewasa pula. Tapi dia tak usik lelaki, dia kacau perempuan saja. Kira satu musim tu banyak orang duk mimpi dah. Dia pun mimpi benda yang sama dah. Kelibat hitam macam budak, nampak taring dah. Muka tak nampak tapi nampak taring. Makhluk tu main dalam mimpi, main gigit paha, betih lengan. Sakit tu sakit betul, bekas tu ada dah. Jadi lebam, merah kan, bekas kena gigit dah.
Jadi benda ni bila orang duk bersembang, hang pun jadi juga, hang pun kena juga. Depa pun dah pelik lah. Kenapa pakai ramai jadi macam tu lah. Yang kena ni perempuan muda ke, makcik-makcik ke, janji perempuan. Mesti ramai yang kena dah. Tambah-tambah orang dekat-dekat rumah, lagi kerap kena dah. Bila dah habis musim dia duk gigit orang kan, dia main musim lain pula. Dia kacau orang tua dah. Dia main bagi terkejut, dia tunjuk diri dia. Apalagi meraung lah orang tua. Masa tu makhluk ni dia attack dah. Makcik-makcik yang umur 50, 60, 70 macam tu. Daripada buat aktiviti dalam rumah apa kan, tiba-tiba menjelma ya kan. Menjerit meraung. Berapa ramai orang yang pingsan masa tu. Tapi benda ni boleh cerita balik lah kan. Itulah makcik-makcik yang nampak benda ni kan. Benda tu main waktu mereka dekat-dekat nak tidur kan. Pukul 12 macam tu dia main lah. Zap, dia berdiri depan mereka. Mereka tengok tercengang, meraung, menjerit. Lepas tu benda tu hilang. Tak lama pun dia tunjuk. Tapi terkejut lah kan. Tu dalam cerita ni, Anas cerita balik yang ayah dia beritahu kan. Yang kata plastik Makcik Timah ni, dia tak main berupa belalang pun. Dia main berupa macam budak-budak. Tapi dia bukan menampak budak-budak betul dah. Dia bentuk saja hitam. Ada 2 kaki, 2 tangan. Dia kerdil lah orang kata, pendek kan. Nampak 2 taring dia. Wajah tak ada dah. Ayah pun bisa tengok benda ni dekat tiang rumah. Dia masuk bawah rumah, dia keluar belah sana dah. Ayah kata apa, masa dia lalu tu bunyi macam anak kucing. Masa tu Anas kecil lagi, dia baru lahir, tak tahu apa-apa kan. Kira dalam cerita ni, abang Anas ada lah dalam situasi ni. Ayah suruh berimpun duduk kat ruang tamu ni. Duduk dengar luar rumah ni, bunyi anak kucing. Bermakna dia ada dekat-dekat rumah ya. Tu lagi ayah cerita dekat Anas kan. Masa tu yang rajin dia keluar malam ni, orang nak pergi ke masjid. Yang mana orang tua-tua yang berani, orang dewasa yang berani pergi duduk kedai kopi ya. Mereka tak pergi meraya-meraya merata dah. Nak melepak duduk setempat ya. Kat kedai kopi tak apalah ramai orang kan. Kira aktiviti di kampung waktu malam tu kita sunyi kan. Tak macam sebelum tu. Sebelum tu rancak lagi di kampung. Petang-petang nampak budak-budak duk main depan orang. Sampai waktu maghrib kan. Masa tu, masa musim kejadian apa plastik mengamuk ni, tak ada dah. Pukul 6 tu dah kosong dah kan. Di mana ada tempat budak duk main-main ni kan. Kosong dah petang-petang tu. Tu tak kira lagi gangguan yang berlaku dekat orang yang jaga Mak Timah ni. Tu ayah Anas cerita kan. Dia punya pantang dia masa jaga Mak Timah ni. Jangan tengok atas. Takut-takut ternampak dia. Dah berapa kali dah orang yang jaga Mak Timah ni, sama ada jiran ke, adik-beradik Mak Timah ke, dah tengok atas ada. Rumah-rumah kampung jenis ada alang kan, dia duduk berjalan ya. Nampak hitam yang berjalan. Sebab tu dia pada pantang lah, tak tengok atas lah masa jaga Mak Timah ni. Sebab benda tu duduk main kawasan tu ya. Sebab Mak Timah tak bagi dia makan, dia tak jamu dia dah kan. Tapi yang orang duk nampak ni, dia bukan wujud dia macam kita tengok sama-sama orang lah, dok lah. Dia macam bayang je pun. Jadi dah berlalu 2 tahun kan. Lama tak lama 2 tahun benda ni kan. Dia bukanlah sampai setiap hari dia punya kacau ni. Dia ada masa-masa dan musim dia kan. Tapi sepanjang 2 tahun yang Mak Timah sakit ni. Masa tu 2 tahun tu Mak Timah meninggal dah. Memang tak ada apa yang pelik pun dekat dia. Cuma cara kematian dia kan. Dia jadi merekod dah. Merekod keras dah. Dia pun nak luruskan badan dia pun susah dekat masa tu. Rupa-rupanya lepas kematian Mak Timah ni, benda ni lagi teruk dah. Lagi ganas dah. Dia mula duk masuk rumah orang, duk ronda-ronda ke rumah orang. Dia akan dengar bunyi ataupun benda hitam melaju. Kira macam orang kata apa, benda berlari orang nampak kan. Tu ayah Anas kata apa dah. Hampir semua orang kampung, dia pun akan mimpi benda yang sama. Makhluk tu lah, mimpi benda sama. Yang kata kena gigit tu kan. Dia macam pergi ronda rumah orang cari makan. Ibarat macam tu lah kan. Sepatutnya Mak Timah kena jamu dia makan. Tapi Mak Timah dah meninggal. Jadi masa tu lah orang-orang alim campur tangan dah kan. Bila orang-orang alim main, bagi nasihat dekat orang kampung, bagi petua, bagi pendapat, bagi amalan, doa-doa, suruh amal apa kan. Dia buat solat hajat lah, baca yasin lah, sampai ke kubur Mak Timah dia pergi dah. Dekat situ dah nampak dah berkurangan dia punya gangguan dia. Memang dekat rumah orang, budak-budak tak teriak dah. Orang yang mimpi kena gigit tu tak ada dah. Tapi benda lain pula dah. Orang duk nampak, orang tua duk berjalan tepi jalan, sambil duk teriak dah. Siapa dia? Mak Timah yang orang nampak ni. Tapi benda ni dalam gelap lah orang nampak dah. Lagipun dulu 30 tahun lepas, lampu jalan bukan ada sangat kot jalan. Kira banyak tempat semuanya gelap lah kan. Orang akan dengar lah bunyi orang berjalan, dengar orang tua teriak dah. Apalagi cabut dah kan. Sekali tengok macam dapat agak, siapa dia? Siapa dia tu? Mak Timah kan. Tu hujur-hujur lah nak berhenti dia punya gangguan ni kan. Duk nampak Mak Timah duk teriak berjalan malam-malam. Sedangkan dia dah meninggal dah masa tu. Jadi permulaan cerita tadi, yang pasal botol yang gantung kat atas pintu tu. Tu yang tu siapa? Yang ni lah bila orang alim damai masuk campur kan. Bagi amalan doa, suruh tulis kan. Adalah tulis ayat-ayat dekat atas, masukkan dalam botol tu, gantung dekat pintu tu. Ni petua dulu kan.
Jadi tu yang botol tu duduk kat situ ya. Biar sampai ke sudah 10 tahun dah duduk atas pintu tu. Tu yang si Anas tanya, botol tu botol apa? Rupanya sebagai pendinding kan. Waktu zaman yang Palestin tu mengacau kampung tu. Yang gosip cerita ni kira macam pemancing tega lah sebelum dia menamatkan zaman bujang dia. Jadi abang yang nama Nukman ni kan, daripada Terengganu dia. Dia ni masa tu umur 31, 32 atau 33 lebih kurang tu pada era zaman umur dia macam tu kan. Dia ni menikah lewat juga umur 37 lah. Jadi dulu kerap lah duk pergi mengen meratah laut lah, sungai lah, payah lah. Dah bawa balik hasil apa, ambil gambar apa kan, mesti upload dekat Facebook punya. Lagipun kaki mengai ni, siapa yang kaki mengai tahu no, dia mesti join punya mana-mana grup mengai yang mana meriah-meriah kan. Balik pada mengai ni, send gambar kan. Orang kata post gambar kat grup kan. Jadi selalulah macam tu yang Nukman ni. Gambar tu mesti dia upload dekat Facebook grupnya. Jadi rajin lah dia tengok grup, dia tengok hasil mengai orang lain, gambar-gambar orang lain, ada video ke apa dalam grup kan. Satu hari tu Nukman dia tertarik lah dekat satu post seorang brother nama Arifin ni. Nama di Facebook bukan Arifin lah. Lepas dia berkenal lah tahu nama Arifin. Jadi brother nama Arifin ni, dia ni orang Pahang dah. Dia upload satu gambar dengan satu video pendek dah. Jadi kat sini yang Nukman tertarik ni, macam sempoi lah tempat dia mengai. Ikan banyak, besar-besar kan. Macam-macam pula tu. Apa salahnya tu? PM tanya kan. Assalamualaikum. Perkenalkan diri apa, sembang-sembang tanya-tanya. Jadi brother Arifin ni dia tak sombong kan. Dia bagi tahu kat mana dia mengai, tempat dia kat mana. Jadi Arifin ni, dia siap offer lagi sama Nukman. Kalau nak main bagi tahu kan. Tapi nak main bukanlah main sehari dua kan. Tak cukup sehari dua. Kalau boleh 4-5 hari ke 6 hari ke. Jadi dalam perbualan tu ambil nombor telefon, sembang dalam telefon terus, senang kan. Jadi masa dalam telefon tu dia pas sembang, Arifin dah bagi tahu lah kalau betul terangin nak main, ada tempat nak duduk, nak tidur kan 3-4 hari ke. Sebenarnya bukan homestay tau, dia macam rumah peninggalan untuk kawan-kawan lah macam tu. Tapi rumah elok lah, bukan rumah yang dah usang teruk sangat pun. Elektrik, air semua ada, cuma tak ada orang duduk. Jadi macam-macam benda yang Arifin cerita yang buatkan Nukman ni makin geram tau tentang tempat mancing kan. Lepas tu Nukman janji lah dengan Arifin, tak apa nanti bang, saya tanya kawan-kawan, kalau ada kawan nak ikut, syok sikit lah ramai-ramai kan. Jadi masa berlalu beberapa minggu kan, Nukman dia bersembang dengan kawan-kawan dia. Seorang nama Ayi, seorang nama Pian dah. Lepas tu Nukman, 3 orang mereka lah. Mereka pakat-pakat jadi dah nak pergi dah. Mereka pun set lah hari bulan, bila kan, hari apa, pukul berapa, bagi tahu dekat Arifin. Arifin kena tunggu dekat Pahang nanti kan. Jadi mereka buat perjalanan dah, daripada Terengganu menuju ke Pahang lah. Masa tu petang mereka sampai, dalam pukul 4 lebih macam tu. Mereka buat perjumpaan lah kat kedai kopi di kampung kan. Arifin membawa kawan dia, nama apa, Basri, kawan si Arifin ni. Makin rancok ni, dengar mereka sembang ni, macam meriah lah. Ni tak pergi mengai lagi, dengar cerita benda syok lah kan. Petang sikit, barulah bawa pergi ke rumah yang mereka nak tidur ni. Rumah tok kawan-kawan. Itulah rumah tok si Basri ni. Rumah tu tak ada orang duduk dah. Tapi elok lah rumah tu. Tapi Arifin dengan Basri tak cerita pun mistik-mistik dekat mereka kan. Masa hantar pergi kat rumah tu pun mereka tengok elok rumah tu. Rumah macam ada orang duduk. Perabot berada kan. Sebab apa dah masa tu, baru 2 bulan macam tu yang tok si Basri ni meninggal. Rumah tu kosong kan. Dia orang meralap lagi lah sebelum tu ada orang duduk kan. Jadi Arifin dengan Basri ni mereka duduk melepak dekat rumah tu lah kan. Sembang ramai-ramai atok plan apa kan. Bila nak mula mengai apa. Jadi Arifin ada kata dekat si apa Nukman dengan kawan-kawan lain. Banyak tempat yang apa cuba pilih lah. Apa nak mengai santai-santai pun boleh. Dan nak mencabar pun boleh. Kita masuk hutan, tidur semalam 2. Apa khabar macam mana kan. Lah ni hampa target nak ikan apa. Nukman dengan kawan-kawan dia tak ikan sah apa. Janji ikan lah kan. Kalau dapat ikan sedap dan mahal lagi bagus kan. Jadi Arifin kata tak apa. Esok ni aku bawa tempat biasa-biasa dulu. Kita pergi warm up dulu. Kira malam tu tak ada buat apa-apa lah di rumah ni kan. Di rumah kita tinggal ni. Cuma buat persiapan lah kan. Setting-setting mesin apa. Tali mancing. Perambut ke apa ke. Umpan. Jadi duk esok tu. Hari pertama nak mengai ni. Arifin main dengan Basri tau. Awal juga pukul 7 lebih macam tu. Tapi mereka ni cara santai lah. Bukan kelang kabut pun. Pukul 7 lebih buat main apa. Roti canai apa. Nasi lemak. Teh tarik apa kan. Sembang-sembang bincang-bincang kan. Nanti pukul 9 lebih baru mereka keluar dah. Jadi mereka pergi sebiji kereta dengan sebiji motor dah. Basri dengan apa Arifin naik motor. Kan mereka orang situ kan. Jadi 3 orang mereka Nukman dengan kawan dia naik kereta. Tapi itulah. Dia bukanlah boleh parking kereta. Terus mengai kat situ. Rupanya dok dah. Dia kena berjalan lagi. Yang bawa ni Arifin lah. Yalah kampung dia. Dia tahu kan. Jalan-jalan yang selok belok tu. Jadi sampailah di satu sungai dah. Terkejut si apa Nukman. Ada rupanya tempat cantik macam ni kat sini. Tak ada orang tahu ke?
Arifin buat macam ni dah. Shh, jangan beritahu orang. Segi ramai-ramai saja lawak-lawak lah kan sembang macam tu. Jadi Nukman dengan kawan dia tak lepas peluang apa-apa yang ambil gambar dulu, rakam video apa sikit kan. Dengar yang jernihnya tu, dia kata ada rupanya tempat cantik kampung-kampung macam ni kan. Arifin pun bagi tahu kat mana sesuai mengai, kat mana tak sesuai, kat mana yang bahaya, berisiko kan. Sambil-sambil tu depa masak apa nasi untuk makan kat situ kan. Jadi daripada mula mengai berpecah dah. Berselerak depa, jauh-jauh dah. Sehari cukup jam time makan, mamai berimpun lah dekat depa punya pot ni, kat tempat depa masak kan. Jadi singkat cerita kan, waktu nak makan tengah hari lah, lebih kurang pukul 12.30 atau dekat pukul 1 lah kan. Tengok keadaan lah, yang mana yang tak lapar tak makan lagi. Jadi depa main berimpun ni lah, ramai-ramai dekat pot depa masak tadi kan. Masa tu yang Ayi ni, dia kata dekat depa semua, hampa tak perasan dah apa dia bunga banyak-banyak lah duk berjalan dalam sungai tadi. Rupanya kawan yang lain pun perasan, tapi buat tak tahu ya. Yang buka cerita ni Ayi lah. Jadi Arifin pun ada beritahu, tak tahu kot ada orang mandi bunga kot apa kot kan. Tapi bunga tu dengan warna-warni banyak pula tu kan. Entah ramai pada mana kan. Arifin dengan Basri ni, dia pun tahu dah tau. Cuma dia pun senyum-senyum ya. Dia pun tak mau bagi Nukman dengan geng dia takut dah. Masa tu Nukman perasan muka si Arifin ni macam sorok sesuatu kan. Pin, cerita Pin. Bunga tu sebenarnya siapa punya? Apa dia ni kan? Tak apalah, Arifin pun cerita dah. Tu Arifin kata, sini sebenarnya kan, bagi orang yang selalu datang main kat sini kan, orang duk perasan jumpa perempuan duk mandi dah. Nak kata orang sini dok kot, sini tak ada rumah orang. Nak kata orang luar dok kot, orang luar tak tahu sangat tempat ni. Yang main sini pun orang mengai. Tapi gaya yang orang perempuan duk mandi ni, dengan berkemban dia, selalunya ada 3 orang dah. Muka tak pernah nampak, selalu orang tengok daripada belakang ya. Masa tu Nukman dia menyampuk, tak lawa apa. Tu dia malu nak tunjuk muka dia kan. Habis tu apa dia tu sebenarnya Pin? Tu dah, mungkin bunian kot. Agak-agak dia kan. Tu waktu dia makan dah tu, dia sembang ni kan. Ada kot sejam 2 dia berehat apa, nak sambung pergi mengai pula kan. Lauk dia makan tadi tu lah ikan dia mengai tu. Ada kelah pendapat juga dah. Buat lauk makan tengah hari tu. Habis dia berehat apa, pakat berpecah balik pergi mengai dah. Kira dekat pot depa ni kosong tak ada siapa lah. Semua pakat pergi mengai merata-merata kan. Jauh-jauh. Jadi masa pun berlalu sampai petang, dalam pukul 4 lebih. Depa bercadang balik berimpun apa dekat pot. Minum apa kan, relax apa, sehari pergi mengai balik kan. Masa tu kawan nama Ayi ni, dia tak balik lah pukul 4 tu. Depa pun buat tak tahu lah, mungkin dia seronok mengai kot. Dia turun lepak kat tempat dia mengai ke. Depa pun biar lah Ayi tak mai ke pot depa. Ada kot lebih kurang setengah jam macam tu kan. Depa minum kopi apa, relax apa. Pergi pula mengai dah. Ayi ni tak nampak dah. Sampai pukul 6. Yang tu last kali lah pukul 6. Lepas tu depa nak balik ke rumah kan. Pukul 6 tu Ayi tak ada dah. Tu yang Arifin kata dekat depa semua, Ayi tak boleh jadi ni. Kita kena cari ni. Pukul 6 dah ni. Sementara nak cari dia takut tak jumpa kan. Takut melarat sampai pukul 7 gelap pula. Tak apalah depa jalan ramai-ramai dah ke tepi-tepi sungai ni. Makin jauh nampak si Ayi dah. Dia duduk atas batu, duduk main ayak lah. Duduk basuh kepala, semuka. Dia toleh ke kanan macam sembang dengan seseorang lah. Jadi dia pun panggil pada jauh, Ayi, dia buat tak tahu. Ikutkan dengan jarak macam tu dia dengar, tapi dia buat tak tahu, macam dia tak dengar lah. Dia pergi dekat-dekat dia, hoi, hei, buat apa? Dia tak dengar. Dia macam telinga dah ditutup dah. Sampailah apa ni Nukman petapuk belakang Ayi. Dia tak sedar. Lepas tu Arifin kata, kena dah kan, kawan apa ni kena dah kan. Nukman pun tanyalah, kena apa ni? Tu Arifin bagi tahu dekat Nukman, lah ni apa azan kat telinga dah, jerekoh kuat-kuat sikit azan dah. Tak apalah Nukman pun azan kat telinga si Ayi dah. 3 kali azan. Baru dia sedang macam orang bangun tidur dah. Kat mana ni? Kat mana ni? Kat mana? Jadi macam tu. Jadi sebabkan nak gelap dah kan. Terus dia tak mau sembang lah. Jom balik, jom. Pergi ambil barang-barang mengai dah kan. Jalan balik dah. Dia tak sembang pergi. Sebab apa Arifin kata jangan tanya apa dari kat dia dah. Sampai di rumah baru sembang. Jadi dia dah dapat keluar apa, dah hala ke rumah apa kan. Masa tu baru dia tanya Ayi dah. Sebenarnya pasal apa tadi? Satu Ayi kan, dia macam tengah fikir sesuatu dah. Tadi aku rasa ada perempuan main kat aku. Lawa perempuan tu. Dengan pakai kain batik berkemban. Mula dia main capai tangan aku, punya lembut lah kan. Muka lawa pula tu kan. Dia kata gitu dah. Jadi Arifin pun diam dengar cerita si Ayi kan. Tu Man tanya balik si Ayi kan. Hampa rasa tak apa jadi kan? Yang tu bukan orang. Manalah nak ada perempuan dalam hutan ni. Nak main ke hang, syok ke hang pula kan. Masa tu Ayi baru teringat dah. Betul juga dah. Habis tu dengan siapa aku sembang tadi ya. Korang macam dating lah atas batu. Ayi dengan perempuan tu.
Tu Arifin pun cerita lah dekat mereka semua kan. Lain kali jaga-jaga situasi macam tu. Takut dia bawa pergi mana-mana kan. Mujur lah duduk kat situ juga. Kalau dia bawa pergi mana-mana cari tak jumpa, lagi panjang cerita dah. Masa ni Arifin pesan kat mereka kan. Sebelum nak masuk hutan, sebelum nak mangai, jangan kalik, jangan terlupa. Bacalah apa-apa doa sebagai pelindung kan. Jangan terlalu seronok, lupa pula kan. Tapi tak katalah ramai yang macam tu kan. Dah seronok sangat nak mangai, lupa habis nak baca apa kan. Tak apalah, mujurlah selamat si Ayi tu. Rupanya bunyi dah yang Ayi bersimbang duduk dating tu. Mujurlah tak kena angkut sampai ke alam sana kan. Jadi esoknya pula dia mangai tempat lain pula, tak pergi kat situ. Tapi tempat yang kedua dia nak mangai ni, dia kena masuk dalam hutan juga dah. Dekat sini Arifin pesan kat mereka, masa nak berjalan nanti tengok merata dah. Tengok betul-betul, takut ada ular apa ke. Sebab kat sini ada rimau kumbang. Arifin kata tu. Nuk Kuman bila dengar dia tu seram lah. Dah sampai situ barulah si Arifin beritahu. Tapi tak apalah, dia pun 5 orang kan. Kira orang kata senjata ada lah, dia bawa kan parang apa kan. Kat sini Nuk Kuman terkejut tu. Bila dah sampai tepi sungai kan. Ni pun cantik juga lah tempat dia. Nampak di seberang sana ada seekor dia bergerak-bergerak lah atas batu. Rupanya rimau kumbang duduk baring atas batu. Lepas tu rimau kumbang tu bangun tengok dia ramai lah. Tu Arifin kata apa, relax kan. Dia duduk belah sana tak apa. Bukan duduk belah sini kan. Sehari dia pergi tu, kita ramai tak apa kan. Naik seram jugalah si Norman dengan kawan-kawan dia. Tempat macam tu yang Arifin bawa tu. Kalau yang kali kedua dia mengai ni, ni dia bermalam kat situ satu malam. Sebab dia pun nak merasa mengai di merata tempat dah. Jadi bermalam kat situ. Sebab tempat yang kedua ni nak masuk dia jauh. Alang-alang kan. Nak main side lepas tu nak balik rugi lah. Tu dia bermalam kat situ. Disebabkan dia sampai lewat juga kan. Agak petang lah. Mengai pun tak puas kan. Nanti dia cadang tak apa malam ni kita sambung mengai pula kan. Tapi mengai dekat-dekat lah. Tak dia pergi jauh pun. Jadi masa dia mengai siang tu ada apa nak ikan apa. Tak ada jadi apa lah masalah kan. Nanti waktu maghrib apa berhenti apa. Malam sambung pula mengai dah. Jadi mengai waktu malam ni. Dia pun tak duduk jauh-jauh. Dia pun duduk dekat-dekat. Masa tu kawan nama Pian dia tegur dah. Weh, siapa kentut ni? Punya busuk lah. Makan apa lah kentut punya busuk kan. Kat sini dia pelik lah. Biasa kalau bau kentut kan, dia bau mungkin sat lah. Lepas tu dia hilang kan. Tapi bau ni lama dah. Yang ni bukan bau kentut ni. Dia pun dah tengok merata lah kan. Kok ada apa-apa kan. Tu Arifin ada kata kat mereka lah. Jaga-jaga sama. Kok yang tu bau pak belang ke apa kan. Pak belang pun ada kat situ. Bukanlah maksudnya tempat dia rimau tu bermain kat situ. Kira orang tak ada sejarah lah. Orang bisa nampak dia lalu macam tu lah kan. Jadi bau tu yang daripada mula dah busuk dah. Dia makin lama makin busuk. Tu Arifin bisik kat mereka. Rasa dia ada dekat-dekat kita lah. Nukman dengan kawan dia pun tanya. Dia tu siapa dia? Apa dia yang dia tu? Masa tu Arifin beritahu mereka. Dah baca apa doa ya Quran yang paling ingat baca. Sebagai pendinding dah. Aku rasa aku tahu siapa dia yang main ni. Jadi Nukman dengan kawan dia lagi takut lah. Arifin kata aku tu. Dah kok dalam 15 minit bau tu hilang dah. Tapi bau tu hilang tak bermakna dia pergi pada situ. Benda tu masih ada kat situ. Dia pada rasa tenang lah bau tu dah tak ada kan. Dia pun boleh bertenang lah bau dah hilang kan. Dia pun tu pakat duk simbang-simbang hai-hai mengai apa kan. Tiba-tiba lah benda ni kan. Di seberang sungai belah sana kan. Nampak benda bergerak-bergerak warna putih dah. Masa tu si Arifin cepat-cepat dia ambil lampu suluh, dia suluh terus. Nampak perempuan dah. Dia bukan perempuan yang hodoh walaupun tenak gadak pun. Ni perempuan cantik ni. Dia pakai kebaya putih dah. Sambil dia duduk cekak pinggang, duduk tengok mereka. Mata dia tak berkelip dah. Nampak ni. Sebab dia pesuluh kan tu, nampak. Terus dia pakai berhimpun duduk dekat-dekat kan. Weh, Pin. Siapa dia, Pin? Yang tu apa yang cerita tu. Yang ni apa yang Ayi kena. Tapi yang Ayi kena kat tempat lain. Masa tu yang member nama Ayi beritahu. Yang ni lah. Yang aku sembang dengan dia baru ni. Walaupun berbeza tempat. Dia ada dah. Tu Arifin kata dekat Ayi. Tak-tak dia ikut lah apa kan. Aku dah rasa macam tu dah. Masa tu kawan Arifin nama Basri kan. Dia tak cakap banyak. Dia ambil batu dia baling pada jauh. Ada dekat 10 kali dia baling. Nak halau benda tu. Itulah perempuan tu kan. Sebab dia pun tahu tu bukan orang kan. Tapi hujung-hujung dia seram dah. Sebelum dia nak menghilang. Sebelum dia nak menghilang tu. Muka dia yang nampak cantik tu. Nampak putih segak tu. Terus jadi buruk dah. Sebelum dia nak menghilang dah. Lepas dia hilang dia gelak dah dalam hutan. Dengar ni suara perempuan gelak dalam hutan. Tu dalam cerita ni Norman kata situasi tu rasa dia punya seram dah kan. Dia pun tahu mana ada orang lain kat situ. Lepas tu suara perempuan gelak kuat pula kan. Mujurlah penampakan tu jauh jugalah di seberang sungai sana dah. Tu Norman kata dekat Arifin, jom kita balik malam ni juga lah. Tu Arifin kata, tak payah lagi bahaya. Kita nak berjalan keluar tu bukannya dekat. Hanya kena terakam ke apa ke macam mana kan. Tak apalah kena tidur kat situ jugalah.
Lepas tu, lepas kes jumpa perempuan tu, mereka berhenti mengai, balik ke kemah mereka. Tak ada buat apa dah, minum kopi, sembang, rokok macam tu lah kan. Kira keadaan dah tenang lah masa tu. Dalam pukul 12.30 ke 12.45 macam tu, dengar suara perempuan duk gelak-gelak lah dalam hutan lah. Arifin kata kat mereka, dia duk ada lagi ni kan. Dah noh, kita jangan layan dekat dia noh. Dia nak gelak kan, nak teriak ke pihak kat dia noh. Jangan lupa baca doa buat pelindung diri apa kan. Ada kau dalam pukul 2 lebih mereka tidur kan. Satu kemah lah mereka tidur rapat-rapat dah. Berbaris lah tidur kan. Malam tu nak jadi cerita, kawan yang nama apa Ayi ni kan. Dia tak tahu lah mimpi ke apa. Yang dia sedang kan, ada orang buka zip kemah kan. Lepas tu ada orang hendap kepala dah. Muka putih semua dah. Lepas tu terkejut tu dia mengelupuk. Wih, hantu. Habis kawan-kawan nak berlari ni cari pintu. Kawan-kawan lain tak nampak apa, tak tahu apa. Ayi seorang nampak. Duduk menjerit, hantu. Dia pun bagi apa Ayi tenang kan. Dia suruh dia sabar kan, tenang juga lah. Dia keluar, Zat pergi ambil angin kat luar, tanya dia beli. Nampak apa weh? Kat sini dia cerita, ada perempuan buka zip, dia hendap kepala, tengok aku. Yang tu aku terkejut. Lepas tu Arifin pesan dekat si Ayi, lepas ni hanti dok menerap tu. Kalau ada apa-apa tak nampak kan, hanti dok menerap kan. Settle dia berbincang kat luar tu, masuk balik ke dalam kemah, sambung tidur dah. Esok awal pagi dia berjalan balik dah. Dia tak mengai dah hari kedua tu. Itulah dia balik ke rumah tu lah, rumah Tok si Basri tu kan. Jadi apa Nukman tanya lagi lah, kat mana lagi tempat best kan. Dia pun nak mengai lain hari lain tempat dah kan. Masa tu Arifin dia fikir, dah. Sini famous ikan baung jenis saiz besar-besar kan. Jadi jom jadi. Hari ketiga atau hari keempat macam tu lebih kurang kan. Yang ni dia pun mengai siang dah. Tak ada jadi apa-apa lah hari yang ketiga atau hari keempat kan. Tak ada jadi apa. Sebelum nak maghrib dia balik ke rumah tu. Nanti hari seterusnya lagi, mengai lagi. Yang ni nak kena masuk hutan dah. Yang ni Arifin dah beritahu lah, tempat ni bahaya sikit. Sebab ikan dia besar-besar. Orang ingat bahaya apa kan. Bahaya ikan besar-besar kan. Tapi hari dia pergi tak dapat ikan besar pun. Cuma dapatlah ikan yang saiz biasa kan. Tu Arifin kata kat apa, kita bermalam kat sini yo. Alang-alang ya. Kita nak masuk jalan kaki dah jauh kan. Takkan nak mengesat kan. Bermalam kat situ. Tu kira hari lah dia mengai kan. Jadi hari lah mengai tu, kat sini yang kawan nama Pian dah, dia kena teruk dah. Dia pun asalnya mengai waktu siang. Dia pun nak bermalam kat situ. Yang member nama Pian kena ni waktu maghrib dah. Dia kena rasuk. Dia mula-mula dia nak kena rasuk kan. Dia nampak dah macam perempuan. Dekat seberang sana. Nampak perempuan tu main kan. Dia melintas sungai. Jalan atas ayak ni. Jadi Pian ni dia macam kena pukau. Tengok tengah-tengah ya. Dia tengok kan. Hei, hang siapa? Dia tak takut. Tu dia pelik tu. Masa dia nampak benda tu dia tak takut. Dia siap tanya lagi. Hei, hang siapa? Sampailah perempuan tu main dekat dengan Sofian. Dia meresap masuk dalam badan Sofian. Tu last dia ingat lah. Masa tu dia kena rasuk lah. Yang bahaya, dia terjun dalam sungai. Dalam sungai tu dalam. Dia betul-betul dekat lubuk dah. Yang apa ni Sofian terjun ni. Jadi mujurlah Arifin dengan Basri daripada biasa tempat tu kan. Dia pun terjun pergi ambil si Sofian ni. Kawan-kawan lain pun tolong juga lah kan. Dia pun naik ke atas kan. Dia pun baru sedar. Weh, aku pasal apa weh? Aku jatuh lah. Dia duduk sangka dia jatuh sungai. Kira benda ni berlaku dalam pukul 6.45 macam tu. Dekat nak maghrib apa kan. Nak senja lah lebih kurang tu. Masa Pian dah sedar kan, dia ambil ketenangan saat tengok mata apa kan. Masa tu dia tunjuk dah. Weh tu orang tua tu tadi. Masuk dalam badan aku. Tu orang tua tu tadi. Dia pun ramai-ramai kali tengok. Mana. Ada dia ke tepi pokok dah. Kan masa tu dekat-dekat nak gelap dah kan. Dia pun kena tengok betul-betul baru nampak dah. Di seberang sana ada tepi pokok dah. Betul-betul duk tengok mereka kan. Dah tu sambil tangan duk lambai macam ni. Dia orang tua perempuan dah. Gaya biasa ya, nampak macam pakai kain batik, baju lusuh-lusuh kan. Rambut dia putih-putih, panjang sikit rambut dia. Bukan macam hantu pun, dia macam makcik biasa lah. Tapi dia tu siapa dia kan. Tapi sebab kan Pian kata dia tu lah yang masuk dalam badan aku tadi, dia pun tak tahu benda apa ni. Yang tu bukan orang kan. Ni kawan Arifin nama Basri, dia cukup berani benda-benda macam ni. Dia ambil batu dia baling tau. Baling kan. Dia jadi macam cerita perempuan tu. Lepas dia hilang, dia gelak tau. Apa yang seram dekat suasana ni waktu maghrib tu kan. Banyak pokok-pokok bergerak ni. Dia pun boleh tengok lah. Tapi tak nampak apa lah. Nampak ni sana bergoncang. Belakang mereka bergoncang. Tapi rupa apa tak nampak lah. Mula dia pun nak sangka mungkin binatang kot. Lompat daripada pokok ke pokok kan. Tapi tak nampak. Dia pun duk syok mungkin kelibat orang tua tadi kot. Betul-betul mengusik ni. Jadi dia pun jadi takut dah. Apa ni Pak Arifin? Bawa tempat macam ni. Macam mana kita nak tidur kat sini kan? Tu Arifin beritahu kat depan. Relax lah. Benda-benda macam ni tak takut lebih-lebih kan. Relax kan. Pun tak balik pun sebab nak malam kan. Nak keluar bukannya dekat kan. Jadi itulah tempat lah yang pemengai kan. Malam tu bermalam kat situ.
Kat sini jadi lagi satu cerita dah. Tempat dia macam ada pasiak berbatu-batu pun kan. Malam tu 5 orang ni dia pakai satu kemah tidur kan. Cukup lah 5 orang ni berbaris tidur. Duk dengar dekat luar kan, bunyi pasiak. Macam orang duk berjalan dah. Macam Nu'man, Ayi dengan Sofian, dia takut. Apa-apa dia surah ke Arifin lah. Dia yang bawa dia main situ. Dia kena berani lah. Nampaklah Arifin dia buka zip, dia keluar lah. Dengarlah Arifin duk berjalan kat luar lah. Tiba-tiba dia bersembang lah. Dengar sayup-sayup ya suara. Arifin bersembang dengan seseorang lah. Mereka pun duk fikir juga, siapa dia yang main lah. Ranger sini ke? Orang kampung ke? Mana nak tahu kan? Game mengai lain ke? Dengan siapa Arifin sembang. Mereka tak berani nak pergi tengok. Sebab mereka takut. Adalah dalam 2 ke 3 minit dengar suara Arifin sembang dengan seseorang kat luar. Lepas tu dia masuk dah. Dia masuk dalam kemah pun muka dia tenang, relax kan. Dia senyum kan. Jadi duk kemang dengan kawan-kawan dia tanya, weh, hang sembang ke siapa? Tu Arifin kata, tadi tak ada apa lah. Aku baca doa tadi. Sebenarnya dia pun dengar dia bersembang. Dia kata, dah tak ada apa, jom tidur kan. Dia pun dapat tidur dah. Esok awal pagi bangun, buat persiapan apa, lepas nak balik dah. Nak balik pergi ke rumah Tok Basri ni lah kan. Sampai di rumah Tok Basri, barulah Arifin cerita. Ingatlah malam tu yang berkata dengar aku duduk sembang kan. Orang tua tu lah mai. Dia kata itu tempat dia, tempat kita kemah tu, dia kata tempat dia. Aku mengerah dengan dia. Tu yang Arifin cerita balik kat mereka. Dia bukanlah nampak jelas lah. Lagipun dekat luar kemah tu gelap. Jarak Arifin dengan orang tua tu, dia lebih kurang 5-6 meter lah. Masa Arifin bersembang tu. Orang tua tu mengaku tempat dia, dia berkemah. Tu dia main tengok tu kan. Tapi tak apalah 2-3 minit macam tu kan. Tu orang tua tu pergi kan. Tu Arifin cerita balik ke mereka. Hampa tahu macam mana masa dia nak sebelum hilang tu. Aku tengok dia berjalan atas yang ni. Pergi seberang sana. Macam tu cara dia. Tapi tak apalah, dia pun dengar cerita tu masa dekat rumah Tok Basri lah kan. Benda tu jadi semalam kan. Jadi tu tadilah tempat lah dia mengai. Dia rehat sehari kan. Sebab tenaga pun dia pakai banyak kan. Lepas tu baru jalan balik ke Terengganu lah. Tapi walau apa pun tu Nuk Kuman kata dia ucap terima kasih lah dekat Basri dengan Arifin kan. Bawa dia pergi mengai rai dia pun. Masa berada dekat kampung dia kan. Jaga makan minum apa kan. Siap bagi tempat tinggal apa kan. Kira sampai lah dia pun duk berkawan apa kan.